Aku tak percayalah. Masa tu terus macam aku tak percaya lah. Takkanlah benda ni nak cakap benda yang benar. Sebab ni kan syaitan. Jin ke syaitan Syaitan, ke? jin ke syaitan ke. Kenapa dia nak cakap benar dengan kita? Benda ni kan menyesatkan. So kenapa kita nak percaya kan? Ini mungkin nanti jadi macam pergaduhan pula ke apa kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton di sebalik misteri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik tu. Baik, alhamdulillah. Penat tak? Penat. Penat juga. Nah. Pak Ngah okey? Okey, tapi Datuk 24 jam lah. live. Okey je. Okey. Tapi tetap kita menghiburkan malam-malam Jumaat penonton-penonton di sebalik misteri tetap kami buat. So itulah sebab dia Pak Ngah di depan mata kita ini. Kita ada bawaan perfume. Ini boleh dikatakan antara collection terbaru dan ada juga bawaan-bawaan yang dah sold out juga. Ya. Jadi kepada anda yang dah cuba, terima kasih yang bagi feedback. Alhamdulillah sekarang rating kita punya perfume pun dah ramai gila orang beli. Dan ramai bagi feedback yang sangat-sangat amat positif. Ada juga bau-bau kek-kek hari raya. Ada. Bau-bau bunga ros, bau-bau macam korang berada di taman-taman waktu kita kecil-kecil pergi beraya rumah orang kan. Bau-bau bau pagi-pagi raya. Ada lah kat situ. Pak Ngah dah cuba. Yang Pak Ngah paling suka bau ros. Bau ros tu. Tapi kalau memanglah Datuk pilihan ni adalah pilihan bau Datuk. Betul. Kalau kata Datuk tak suka takkan Datuk buat. Tapi dalam banyak-banyak ni satu yang Datuk rasa macam dekat sangat dengan hati Datuk. Yang ni. Saya rasa saya suka bauan yang kalau saya suka yang bau kek tu. Kek? Nombor apa? Kek tu nombor 40. 40? Okey. Sebab kek tu dia akan membuatkan saya teringat tak tahu, saya suka membakar kuih, kuki semua. Jadi bila setiap kali terbau tu saya teringat zaman-zaman PKP. Waktu malam-malam raya ataupun zaman-zaman saya muda-muda dulu pun buat biskut raya dengan ibu. Mengimbau lah. So bila raya pun pergi rumah orang, buka tu mesti perkara pertama mesti nak cium dulu bau biskut tu. So ni bau kek yang kek. Ya, rata-rata orang yang beli kek tu semua cakap sedapnya, rasa nak makan, rasa nak gigit kan. Ada kat situ. Hampa cari bau pilihan Datuk Alha nombor 40. Nombor 40 kek. Yang Pak Ngah tadi rose nombor 50. 50. Dia bau rose yang tak menyengat. Dia sedap-sedap bau. Memanglah Pak Ngah jantan pakai wangi rose tak salah. Sebab pada pagi hari raya nanti Pak Ngah macam contoh macam selalunya yang klise kita nak bau oud. Tu dah macam banyak sangat. Tapi kalau kita tampil dengan bau rose, dia challenge. Tapi rose tu bukan bunga-bunga yang kuat sangat. Tak. Dia kita gabung-gabung bau Pak Ngah. Dalam tu dia walaupun rose, kita bukannya bau bunga rose tu seolah Pak Ngah pakai bunga rose kat badan, tak. Dia akan macam bila dekat dengan Pak Ngah, orang akan teringat macam haruman bunga tu seolah-olah macam lalu kat Pak Ngah tu macam kita balik kampung, laluan ke taman rumah kita tu, bau bunga-bunga rose yang wangi. Dia ada certain campur-campur bau kat situ lah. Dia akan create memory lah kat situ. So kalau hampa nak try dapatkan di TikTok Alha Alfa Official ataupun di website. Website tak ada, kita memang fokus more on TikTok. 24 jam hampa pergi tengok boleh dapat ke tak. Okey Tok. Selesai cerita bau. Betul. Okey. Yang memang berkaitan dengan kehidupan kita lah kan.
Tapi bila bercakap pasal hidup, Okay. Pak Ngah nak ajak Datuk berbual sebelum kita masuk ke dunia sembang seram pada malam ni lah, di sebalik misteri kita pada malam ni. Okey. Perasan tak Datuk? Ataupun Datuk pernah tak mengalami kadang-kadang tu dalam hidup ni kita mengejar sesuatu dengan penuh bersungguh-sungguh. Okay. Tapi bila kita dah dapat, kita rasa masih macam kosong. Pernah? Itu benar rasa. Adalah juga Pak Ngah, kan? Sebab yelah, kadang-kadang ada juga saya rasa macam bila kita rasa nak sangat satu benda tu, tapi bila kita dah dapat ataupun kita dah capai, saya rasa macam dia rasa macam biasa je. Tak ada beri macam apa yang kita harapkan, kan? Tapi bila jadi macam tu, waktu tu saya mula terfikir, rupanya ramai orang ingat kosong tu sebab tak cukup harta, tak cukup kejayaan, tak cukup perhatian manusia, kan? Tapi hakikatnya kosong tu muncul bila hati kita terputus daripada sumber dia. Sumber. Apa maksud Datuk dengan sumber-sumber tu? Okey, apa yang saya maksudkan dengan sumber tu? Sumber ketenangan. Hati manusia ni Pak Ngah, dicipta bukan untuk dia penuhi dunia. Okey. Saya rasa ramai yang dah pernah dengar ungkapan ni. Dan kita pun mungkin pernah baca, pernah orang nasihat, dan juga pernah juga orang bercakap tentang perkara ni, bahawa hati kita ni dicipta untuk mengenal Tuhan. Okey. Bila hati kita diisi selain daripada tu, itulah yang bila macam orang kata berjaya lah macam mana pun, kaya lah macam mana pun, tapi ada satu sudut dalam hati kita nanti kita akan rasa macam kosong. Mungkin sebab tu ada orang yang nampak berjaya, tapi wajahnya letih. Ada yang kelihatan memiliki segalanya, tapi jiwanya seperti sentiasa berperang. Kalau Pak Ngah boleh relate lah, kerana dunia ni dia bukan destinasi. Betul. Dia hanya laluan. Masalahnya sekarang ni, ramai orang menjadikan laluan ini sebagai satu rumah. Mereka hias laluan, mereka bangga dengan laluan, tapi lupa ke mana arah destinasi perjalanan tu. Okey, sebab tu Bang kalau kita bercakap soal cinta lah, manusia memang tak boleh lari daripada cinta, kan? Cinta kepada pasangan, cinta kepada keluarga, anak-anak, sahabat. Tapi macam mana kita nak letakkan cinta kita tu supaya kita tak menyusahkan diri kita, kan? Dan akhirnya menyesatkan kita pula lagi. Sebab bagi saya, yang salah tu adalah susunan cinta tu. Kan? Bila dunia berada di atas, Tuhan berada di bawah, maka cinta akan melukakan dan menyesatkan. Tapi bila Tuhan berada di atas, semua cinta yang lain akan menjadi penenang. InsyaAllah. So maksudnya tu, susunan keutamaan hati. Okey, kalau Pak Ngah bayang tu, hati itu seperti sebuah singgahsana. Kalau di atas singgahsana itu duduknya dunia, maka kita akan takut kehilangan dunia. Tapi kalau yang duduk di situ adalah Tuhan yang maha mencipta, yang maha memiliki, yang maha kaya, yang maha mengizinkan, InsyaAllah kita akan tenang walaupun dunia datang dan pergi. Sebab kita tahu yang kita genggam itu bukan dunia, tetapi dia. Betul, Pak. Dan orang
yang mencintai Tuhan dengan sebenar-benar cinta, dia tidak akan kehilangan apa-apa. Mungkin dari mata kasar kita nampak macam dia hilang harta, hilang peluang, hilang orang yang dia sayang kan. Tapi percayalah, dia takkan pernah kehilangan makna hidup tu. Kadang-kadang bang, orang takut untuk meletakkan Tuhan tu di hadapan, kerana diorang rasa nanti diorang akan rugi dalam dunia kan. Inilah salah faham yang sangat besar. Hakikatnya bang kan, bila kita dahulukan Tuhan, kita bukan rugi, kita dilindungi. Kita mungkin tak dapat semua yang kita nak kan, tapi kita akan sentiasa dapat apa yang kita perlukan. Allahuakbar. Setuju. Tapi bila Datuk bercakap tentang hidup, tetamu yang akan datang, yang akan jemput, kita jemput, akan hadir hari ni, jap lagi ni yang kita nak jumpa ni, Pak rasa liku kehidupan dia agak mencabar. Cabar. Dikala ketika semuanya ada, kehilangan lah. Dan satu Malaysia bercakap pasal hal ni dalam 2-3 bulan lepas. Sejujurnya kita macam Pak Ngah sendiri tu, Pak Ngah tak mau meletakkan apa-apa judgement, sebab kita tidak berada dalam kasut mereka kan. Dalam kasut mereka. So tetapi pada malam ni Pak Ngah rasa kita nak menyingkap sisi lain. Betul. Sisi lain seorang profesional. Yes. Seorang doktor. Selama ni kita panggil siapa tu? Sebelum ni kita dah ada polis. Kita dah ada ustaz. Kita penulis. Pelakon. Kali ini kita ada seorang doktor. Gigi. Beliau ni lawak bang. Saya sampai tadi, saya tengok dia pun saya dah tahu dia kelakar je. Saya tak tahu kan nak jadi apa ni kan. Adakah komedi seram ataupun tidak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa tu, mari kita kenalkan Dr. Fi. Apa khabar? Hai, khabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Datuk tegur terus, tak tahu nak jawab macam mana. Apa khabar? Alhamdulillah saya okey. Datuk okey? Okey Alhamdulillah. Macam-macam berlegar di media sosial tentang seorang doktor yang hangat diperkatakan. So malam ni kita akan mendengar sisi lain. Betul. Tak hangat diperkatakan pasal apa? Pasal hangat di pasaran bukan dia seorang doktor yang berjaya. Alhamdulillah. Mempunyai rangkaian klinik yang banyak. So macam ni doktor, bisnes okey semua? Klinik Alhamdulillah, masih bekerja dekat klinik Pergian Lantaran Sendayan kat Seremban. So kalau Datuk kan dah datang. InsyaAllah. So kepada anda yang nak dapatkan khidmat daripada Dr. Fi, boleh jumpa doktor di dekat klinik Pergian Lantara Sendayan Seremban. Dekat masjid yang cantik kat Seremban tu. Tahu? Masjid kat Sendayan kepada yang tak tahu, Dr. Fi buka klinik gigi. Hampa jangan demam pipi jumpa Dr. Fi pula. Dental kan? Dentist kan? Dentist. Ya betul. So ada berapa cawangan doktor? Saya dengan adik saya ada Dental Republic. So ada banyak cawangan lah, tapi Fi memang pegang Lantara sahaja. Maknanya satu branch dekat Seremban. Tapi adik ada banyak lah under Dental Republic. Dental Republic. Ya betul. Mana-mana ada Dental Republic. Selain daripada servis cabut gigi ke apa lagi servis lain yang ada kat situ? Veneer ke apa ke kan? Ada kita untuk raya ni kita memang banyak lah buat promosi untuk cantik-cantik gigi, macam whitening kan, veneers, and then icon treatment untuk orang yang ada patchy white kat gigi dia. Lepas tu juga kita buat dental check up. So kalau nak buat dental check up untuk puasa kan, kita tak nak mulut berbau, kena buat dental dental check up supaya mana gigi nak tampal, mana gigi nak kena cuci, supaya nanti bulan puasa mulut tak ada bau lagi. Bau harum-harum kasturi. Harum kasturi. Asalnya nak pergi malam ni. Baulah betul seharum kasturi. Tak buat dental treatment, dia kata orang puasa seharum kasturi.
Malam ni tak jadi macam tak jadi seram ni. Orang kata seram lagi jumpa doktor gigi. Betul. Ha. Betul. Orang takut. Semua Sebab macam tu gigi macam ni. melemah. Ni kenapa Padahal saya rasa saya tak ada membela. Okey, kita akan cuba buat appointment untuk tu yang membetulkan kita nak gigi. dengar tu. Gigi Datuk cantik dah. Gigi Pangah ya. Okey, malam ni kita akan mendengar sisi lain ataupun mungkin tak pernah diceritakan oleh Dr. Fee sebelum ini di mana-mana mungkin. Doktor pernah keluar mana-mana podcast seram. Podcast selalunya kita pasal wanita bangkit lah. Wanita bangkit. Tapi saya tak pernah tersangka akan dipanggil untuk akan berbangkit di sini. Aku berbangkit di sini. Cerita bangkit. Jangan bangkit. Apa bangkit Tapi tadi Pak orang tanya dia tu. Pernah kena menurun ke, pernah ni apa semua, dia tak jawab. So sengih je. Sengih. Untuk pengetahuan doktor, di set ini sudah hampir 6 orang yang dalam podcast dia trans. Jadi so harapan malam ni janganlah ada apa-apa. Sebab ustaz kami pergi berjalan-jalan. Aduh, kenapa yang ajak saya time ustaz tak ada? Saja ni saja ni. Sebab awak busy. Tak dapat masa awak, ya Allah. Tuhan. Alhamdulillah. Baik. Selain daripada klinik, doktor ada apa-apa produk ke? In the future lah, ni kita tengok pada in future tu, Fee rasa sekarang bila kita berada pada ketika ini, saya banyak beremosi. Kan? Jadi beremosi keluarkan produk. Beremosi. Maknanya saya banyak beremosi. Saya suka menulis sekarang. Jadi at the same time, saya mungkin bercita-cita nak keluarkan buku. Mana tahu kan. Wanita bangkit. Wanita bangkit. Wanita yang bangkit Tapi wanita jangan berambut panjang yang bangkit. Lepas tu mungkin jugalah Fee tengok kepada bila kita panggil wanita bangkit ni selari dengan nak nampak cantik. Jadi mungkinlah Fee nampak kat situ jeng nak buat keluarkan produk untuk kecantikan iaitu mostly Fee rasa setakat ni tak lawan lah Datuk. Tak boleh lawan. Tak keluar skincare tak keluar. Bukan. Saya mau kepada slimming macam tu. Takutlah buat slimming ni. Sebab sekarang tak tahulah adakah sebab TV tu nampak saya lebar ataupun memang saya lebar. Apa pendapat? Kecil. Daripada kecil. Betul. Saya imagine macam berbentuk tubuh badan yang agak lain daripada, maksudnya normal wanita Melayu kan macam kecil-kecil sikit. Saya ingatkan bila kita tengok di media sosial, di TV, memang rasanya macam doktor ni seorang yang tinggi besar lah. Tapi kita semua tahu, sedia maklum, di TV dia kita akan membesar sebanyak 30%. Patutlah. Sebab TV dia akan distort sikit gitu kan. So dia akan nampak kita mengembang gitu. Tu yang saya nak buat kurus tu. Tu yang macam okey. Boleh lah. Mesti ada orang tegur cakap, doktor daripada kecil je. Kan. Sebab tu orang tak masuk TV. Kau dah tak tahu Pak Angah daripada kecil. Kecil. Kecil betul. Datang raya mak Pak Angah nanti, anda akan terkejut. Kau nampak dekat skrin besar tu benda tu kecil je. Tapi kat sini kan dengan lampu kan, memang tak nampak orang yang berada kat depan. Kan? Hati-hati kadang-kadang tak ada orang kita nampak lalu-lalu je. Dan memang tutup hijab. Masya Allah. Saya tak pernah berada dekat podcast yang begini. Hati-hati. Baik, doktor. Ini selalulah, ini adalah benda-benda yang kami akan remind guest apabila datang ke sini. Dan doktor guest ke 60 lebih dah tak ingat dah berapa. To be exact tak ingat. Okay. Apabila doktor berada di kerusi itu. Aduh, kerusi mana ni dapatnya? Kerusi itu. Ni ambil pre-love ke? Tak ada. Betul. Tempah mahal. Daripada rumah mana aku takut lah. Dan 6 orang yang Pak cakap tadi tu, itulah kerusinya sebelum-sebelum ini. Dan mesti dah lah ustaz tak ada. Kerusi pre-love berhantu kan. Ini dengki ni baliklah. Aku tak mau explain lebih. Okay. Jadi setiap orang yang berada di situ akan menceritakan, berkongsi kisah seram mereka, yang mana kita akan cuba selam. Doktor bermulalah dengan yang soft dulu supaya tak terkejut. Kami ni pun tak berani sangat nampak dia macam ni. Lepas tu kita akan enjak ke medium, dan yang terakhir tu hardcore. Disclaimer, cerita apa-apa pun, antara yang hidup atau mati pun tak kisah, asalkan pengalaman peribadi.
Okay, pengalaman peribadi. Tapi suka Pak Ngah ingatkan, kalau cerita tu ada nasihat atau tu tips, at least lah ada some good takeaway kepada penonton. Petua ke, doa-doa ke, apa-apa kan. Amat-amatlah dialu-alukan. Yes. Dan juga kita nak tanyalah, sebenarnya memang jemputan-jemputan selebriti yang datang, siapa-siapa saja yang duduk di situ, kita akan tanya skala ketakutan. So 1 tu paling berani lah, kira tak takut. 10 paling takut bila berdepan dengan benda-benda ni. Doktor ada kat mana? Saya mula-mula tak adalah, family saya ni tak ada sangat lah dalam cerita-cerita macam ni. So saya tak banyak terekspos. Tapi bila saya dah berada di dunia luar sendiri kan, berjumpa dengan ramai orang, kat situ saya mula expose. Dan saya katakan pada awalnya memang rasa macam satu benda baru yang macam tak naklah kena kat diri sendiri kan. Saya rasa Fi dekat 7. Penakut. Okay. Lipas pun ku takut. Ini kan pula hantu. Ini kan pula. Okey, kita dah tahu punya skala ketakutan. 7. Kau Ngah 17. Ya. Dia akan tambah 10 daripada jemputan kita. Tapi muka macam macho. Oh dia don't judge book by covers. Okey. Tak buang masa, tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan bersama dengan seorang bagi Pak Ngah tu seorang yang lemah lembut. Betul. Pak Ngah mengenali Dr. Fi quite some time. Okay. Tapi mungkin ada sisi-sisi lain yang kita tak pernah tahu. Seorang yang kuat atas apa yang terjadi, apa semua dia kuat, very strong lah bagi Pak Ngah. So semua nak mendengar, dan kita akan mula menyelam cerita Dr. Fi. So kita buka lah gelanggang dengan cerita yang pertama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Intro dia je. Okay, actually Fi memang tidak pernah lah berfikir untuk pergi ke arah macam terjebak dalam perkara-perkara gaib ni. Tapi kita tak boleh cakap yang benda ni tak wujud. Kan, memang Fi dulu masa sekolah, Fi pernah asrama kan. Jadi masa kat sekolah asrama tu kita ada pernah jugalah merasai benda-benda macam ni. Tapi most of the time yang tak adalah yang scary pun. Yang orang cerita-cerita kita duk terbayang sendiri. Bayangan sendiri pun takut. Tapi dekat sekolah memang biasalah budak histeria, lepas tu cerita-cerita hantu kan. Bila Fi dah masuk ke universiti, Fi pula duduk dekat Mansura kat Mesir. Mesir ni macam satu negara betul lah, negara yang orang kata punya apa orang panggil ahli, bukan silap mata, dia panggil apa? Ahli sihir dia. Sihir dia macam kuat. Dekat Mesir ni diorang macam boleh santau, macam nak mencuri ke diorang boleh santau. So dekat Mesir dulu memang orang selalu pesan kalau macam maghrib diorang boleh hantar santau through angin macam tu kan. Maghrib suka ditutup tingkap. So selalu Fi anggap benda ni macam tak ada apa-apa lah, sebab kita sendiri tak pernah merasa. Tapi one time ni Fi macam berkenalan dengan ramai orang, and at the same time Fi berkenalan dengan orang yang macam family dia memang kehidupan dia dengan benda-benda macam ni, dengan benda-benda gaib ni. Selalu pergi berubat kan. And then ada yang family dia ada sixth sense. Even orang dapat dengan Fi pun dia ada sixth sense macam tu. So macam pernah lah orang kata dekat Fi ni, doktor-doktor tahu tak sebenarnya dekat doktor ni ada something. Dia kata siapa pula dia ni, macam penjaga doktor, dia kata. Cakap, tak apalah, tak payah jaga-jaga lah. Aku tak nak dia jaga-jaga, tak apa, aku jaga diri sendiri. Because pernah lah Fi pergi ke satu tempat tu, macam nak pergi berubat orang. Tapi dia macam scan Fi sekali. Kenapa? Jangan scan. Dia sebenarnya nak pergi berubat orang lain, tapi dia scan juga. Sebenarnya you ni macam ada orang jaga. Dia kata yang perempuan tua. Macam tu. Memang Fi macam betul ke kan? Macam ada orang jaga kita, macam orang panggil macam, tapi bukan saka ni aku tahu rimau macam tu kan. Okay. Tapi ni macam orang jaga, macam orang tua, dia kata rambut panjang, cantik macam tu. Sebab yang cantik jaga. Guidance. Tapi tua. Tak baik cakap tua tak cantik. Aduh, apa ni? Sorry.
Nanti marah tau. Yang lain tak Yang cantik. lain. Ini cantik, penonton-penonton semua sekadar cantik. number. Kan. Betul. Jadi so dari situ Fi rasa macam betul ke benda ni wujud? Betul ke kita nak percaya? Macam mana kita nak percaya? Macam mana kita nak pastikan benda ni betul ke ada kat saya? Kita tak pernah cakap dengan dia, tak Kan pernah bagi kita makan tak ke, pernah. tak pernah apa ke kan. So macam Fi rasa macam kalau kita nak pergi berubat pun macam orang yang macam mana? Ada kata kita jumpa ustaz, ada yang jumpa memang betul-betul ustaz tapi boleh berubat benda-benda macam ni. Ada yang ustaz yang memang baca ayat Quran je. So Fi pernah lah ikut. Sebab Fi suka ngikut-ngikut orang. Sukalah nak macam merasai juga benda-benda macam ni. Oh, nak pergi merasai bukan. Jangan. Iya, sama Siti dah tidak tak nak rasa. Tak. Jangan. Dapat pengalaman. Kerusi sabar. Macam pengalaman je lah. So, kita teman-teman kadang-kadang orang yang pergi sana nak berteman. Jadi Fi rasa okay, I boleh teman. So I teman. So cerita ni starting dia Fi mulakan macam berjinak-jinak ke panggil? Bukan berjinak-jinak bukan. First experience. First experience. Fi teman Fi teman my friend ni. So macam my friend ni dia ni macam seorang yang apa orang kata family dia pun ada yang macam ada sixth sense yang nampak-nampak yang boleh baca. Orang tu lah yang kata Orang Arab? tak ni dah balik Malaysia dah. Okay, Kat Mesir dulu memang ramai orang kata pasal benda ni, tapi Fi tak pernah sebab dekat Mesir dia tak adalah macam hutan-hutan. Dia pada pasir kan. Tak ada macam kawasan yang nampak menakutkan, tidak ya. Sebab kat Mesir dia macam padang pasir, pokok dia Piramid tu tak adalah kita pergi malam-malam kan. Kita pergi siang-siang jangan. Kubur kan? Kubur. Janganlah pergi malam-malam. Oh tak boleh. Pada pasir pun takut tau sebab kalau kat Mesir, kalau you pergi jalan kat Mesir, kalau kena rompak ke kena bunuh ke, dia kalau dia buang kat padang pasir tak akan jumpa dah mayat kita. Sebab pasir ni kan beralun. Dia macam ada dia akan lalu angin, so macam kita akan tertimbus, kita akan sebab pasir dia tidak statik pada satu masa. So berjaga-jagalah kalau pergi ke tempat-tempat pada pasir ni. Kalau kau jadi apa-apa jatuh tu dah kambuh ya. Jangan. Jadi kita tak pergilah malam-malam, takut tempat-tempat macam tu kan. Kita tak tahu bukan tempat kita. Betul. So macam kalau kat Malaysia ni beranilah sikit. Sebab dekat sana memang tempat dia tu bila kita tengok orang panggil dia macam ada agama dia macam Islam, macam pakai tudung apa semua, tapi dia Christian Orthodox Christian Orthodox ni dia pakai nama Maria macam biasa. Dia pakai tudung muka Arab. Jadi kita akan ingat macam ni Islam, tapi sebenarnya ada cross kat tangan macam dia tu. Culture kot. Dia culture dia pakai tudung. So walaupun dia bukan Islam, dia pakai tudung biasa je lah macam benda tu. Tapi kadang-kadang menakutkan lah juga. Kita tak tahu nak detect dia nak bagi salam ke tak ke kan. Betul. Sebab Muslim Ortodox Christian Orthodox kat sana semua pakai tudung. Lagi kan dia ajak pergi semayang, kita follow apa jangan salah masjid. Jadi berhati-hatilah. Bahaya orang sana tu. Kita tak tahu. Nama sama je macam nama Islam kan. Memang bahasa dia kan. Jadi tak tahu. So ada one time ni lah. Okay, kita sambung balik cerita. Kita dah kat Malaysia dah. Terbang balik terbang. Lama sangat kat Mesir tu. So kita dah balik Malaysia tu. Kita teman lah. Kawan ni dia jenis ada sixth sense kan. So macam kakak dia ni boleh tengok dekat orang ni, boleh baca. Kadang-kadang boleh bercakap. Dia boleh bercakap dengan benda-benda tu. Benda-benda tu kita selalu sebut apa kat sini? Benda-benda tu macam tu. Benda gaib lah benda gaib. Benda-benda gaib. Contoh kalau saya tak biasa perkataan-perkataan yang digunakan selalu dalam siri-siri mistik ni kan. Dia kalau nak spesifik POCONG tu kami panggil Cik Chong. Kalau PONT tu kakak cantik. Dia ada bahasa-bahasa tertentu dia sebab kan. Dia takkan faham apa yang kita cakap, macam sarcasm tu dia tak apa nak apa.
Baru Fi tahu. Dia tak Ni boleh ilmu cakap baru. direct. Macam cakap direct tu takut bukan cerita pasal aku. Dia kalau sebut tu kadang-kadang orang lah bagi petua sebab dah 60 episod lebih dah. Jangan sebut sebab macam memanggil. Tapi betul lah Fi, kalau boleh kita jangan benda-benda, kadang-kadang dulu mulut celupa juga. Betul. Benda bau-bau ke kan, kita main tegur je. Kalau cerita macam kalau benda tu bau tu, Fi pernah ada cerita di sebalik bau tu. Okey, kita cerita yang tu, kita kembali ke Malaysia. Okey, kembali ke Malaysia. Tapi cerita tu kat Malaysia dah lah. Tak nak cerita yang mana satu ni, yang tu dulu ke yang ni dulu? So cerita kawan dulu lah, lepas tu baru cerita yang ni. Bau, okey. So dia masa tu dia bukannya macam orang hantar dekat dia ke apa, tidak. Tapi dia berada bersama dengan orang yang kena. Orang yang kena hantar tu. Okay. Dekat rumah. So dekat rumah ni Fi tak tahulah macam benda ni boleh jadi macam tu ke tidak. Tapi ini berdasarkan kisah kawan Fi lah. So dia kata dia pergi rumah orang tu, rumah saudara dia yang juga buat bisnes. Orang kata orang buat bisnes selalu dihantar-hantar. Kan? Ada ke? Jadi dia pun pergi, pada tu dia borak-borak sekali. Dia kata dia punya saudara tu macam terduduk dan terpandang macam satu layar. Dia nampak, tapi tak adalah layar kita pasang dekat skrin putih tu, tidaklah. Dia macam nampak dengan mata. Orang lain tak nampak tapi dia je yang nampak. Tapi at the same time my friend pun nampak juga. Padahal dia tak ada terjebak apa-apa pun dalam cerita ni. Saya cakap, betul ke you nampak macam TV? Macam satu skrin. Macam masa tu dia tengok orang tu tengah menghantar benda tu dekat dia. Dekat dia, your friend ke dekat? Dekat my friend punya aunty ni tadi, saudara. Okay. So dia pun macam, betul ke? Lepas tu dia kata, ya I nampak. I nampak dengan mata I, memang nampak benda tu macam tengah ditayangkan. Tunjuk macam mana orang tu nak buat kat dia. Yang paling scary ni, dia tak terjebak pun dalam cerita ni, tapi dia pun boleh nampak. So dia kata, you jangan masuk campur lah. Sebab takut dekat sana pun nampak apa yang berlaku dekat sini. Jadi dia tahu, orang kat sini pun tahu apa yang dia sedang buat. Kita tak tahu benda ni macam penyampaian dia tu, kalau sini nampak ke tak kan. So just kita risau benda tu, dia risau. So kawan I cakap, tak apalah, I balik dulu. I tak nak tengok benda ni semua. So sebelum dia balik tu, dia macam perasan ada benda dekat luar rumah, tapi tak masuk. Dia macam satu lembaga. Yang tu tak takut sangat lah sebab nampak kat luar rumah kan. So dia macam nak keluar rumah pun takut. Tapi disebabkan macam kat luar rumah tak ada apalah. Tapi dia kata yang paling scary, lah, dia nak balik rumah, takkan tak keluar pula dari rumah tu kan. Dia nak masuk kereta. Dia masuk kereta, kita akan pandang sekeliling kan. Dia pandang sekeliling, benda tu dah tak ada kat situ. Cuba teka dia berada di mana. Di dalam kereta. Jangan. Bukan. Tidak. Terlalu dekat tu. Tapi mungkin orang tu dah pasang pagar dekat rumah. Selalunya kalau kita rumah-rumah orang businessman ni, diorang tahu nak pagar rumah apa semua kan. So benda tu tak boleh masuk. So dia nampak, sebelum dia keluar tu dia nampak benda tu berada dekat atap rumah orang depan. Duduk mencangkung depan tu. Tapi dia tak nampak macam mana rupa gemuk ke kurus ke, macam bayangan. Tapi mata dia sangat direct dengan mata dia. Macam eye to eye. Pandang je. Masa tu dia kata memang bulu roma dia memang naik lah. Aku dah terbayang ni. So daripada situ Fi banyaklah teman dia pergi berubat apa semua. And bersamalah cerita-cerita kemudiannya. Tu starting dia. Itu antara pengalaman dia pun yang pertama? Tu saya rasa tak lah. Mungkin banyak kali dah. Sebab family dia pun macam dah biasa dengan benda-benda macam ni. Seru. Tapi nak cerita ni yang membuatkan ada satu benda yang berlaku dekat Fi, yang Fi rasa sendiri, yang Fi alami sendiri, yang buat Fi terfikir benda ni memang wujud. Okay. So, selama ni kita dengar-dengar je lah. So sebelum ni mungkin doktor rasa benda tu ya tak ya. Sampailah kena, okay. Nak Aisyah faham perasaan takut dia tu macam
benda tu pandang dia, benda tu kita rasa-rasa dia ada macam tu. Bukan sebab apa Pak Ngah tanya tu, doktor. Yalah, mungkin ada penonton-penonton. Kami banyak je yang macam yo-yo je contoh-contoh macam ni kan. Tapi POV sebagai seorang profesional lah. Kan doktor profesional kan. Jadi menidakkan benda yang dulu, tapi sekarang bila kena sendiri, rasa sendiri, benarlah benda tu wujud. Ya, sebelum ni kita rasa macam, oh ya ke? Oh macam tu, macam ni rasa dia. So kita anggap ini macam the starting of, oh betul cerita ni. Maknanya bila betul flashback kan macam, betul lah benda ni memang wujud. Sebagai, because as a doctor, kita dekat Mesir dulu pun belajar, tak adalah banyak sangat terdedah dengan cerita-cerita hantu macam ni. Jadi tak banyak berfikir sangat macam benda-benda tu. Tak ada, cuma kita tak rasa, tak perasan. Sebab kita tak ada experience pun pasal benda ni. So bila balik Malaysia, kita dengar beberapa cerita pada orang ni. Lepas tu kita macam boleh relate. Oh actually pada satu hari, ni cerita. Kita dah enjak ke medium. Kita enjak ke medium ni? Okay. Aduh, kadang kami takut juga nak cerita balik. Sebab Fi sendiri pun macam masih betul ke benda ni terjadi kat Fi? Macam adakah benda ni terjadi orang hantar ke? Macam Fi tak tahu kenapa orang hantar ke, Fi terkena ke kan. Sebab Fi memang selalu balik malam. Sebab klinik pun tutup pukul 10. So ada one time ni lah. One time ni Fi balik rumah macam biasa malam. Fi tak bersama dengan masa tu cakap si dia. Bersama dengan dia. Tapi masa tu Fi balik seorang dulu. Fi balik seorang. Fi dah balik, Fi nak masuk rumah. Masa tu Fi bau yang macam busuk sangat. Bau macam hanyir, macam bau ikan yang tak masuk fridge dah lama. Fi pun masuk. Fi masa tu nak marah lah. Macam Fi ada maid kat rumah. Fi cakap, Bik, ada makanan tak masuk dalam peti ais ke? Macam bau kuat sangat ni. Macam ada makanan tak masuk, cuba check. Kan? Lepas tu tanya. Bibik berkata, tak ada. Semua makanan dah masuk, tak ada simpan. Lepas tu cakap, saya bau kuat ni. Lepas tu bibik berkata, tak ada, saya tak ada bau apa-apa. Saya dah macam, cuba tengok, saya bau ni. Saya tak boleh rumah macam kotor kan. Ni rumah kita duduk, tak bolehlah kotor-kotor. Saya pun pergilah dapur. Pergi dapur, pusing dapur. Ada ni saya bau, tapi macam bau tu, dia macam ikut tak ikut. Kejap kat sana. Kejap kat sini. Betul. Macam mana tahu? Lepas tu? Ikutlah. Betul. Dia macam ada experience yang sama. Dia macam bau, tak bau. Bau, tak bau. Macam kita kalau dia real sense kita bau makin kuat ke makin ni macam kat sini tapi macam kat sini. Saya tak boleh detect kat mana. Cari kat dapur, cari kat bawah meja, cari macam tikus mati kot. Tikus mati ni ada binatang cicak mati ke, cicak ke. Lepas tu kita carilah. Tak puas hati. Dalam rumah tak ada. Keluar rumah, pusing, duk tengok semua. Tak ada apa pun. Tak ada kucing mati ke apa mati, tak ada pun. So rasa macam, apa yang bau busuk saya ni? Lepas tu stres. Lantaklah bau busuk ni. Mungkin daripada mana-mana ke. So masuk rumah, relax, tengok TV seorang-seorang. Chill betul. Masa tu ada orang lain juga kat rumah. Ada bibik dengan ada seorang lagi kat rumah. So masa tu Fi tak tanya pun yang lain. Just tanya bibik memang tak bau. So kemudian lama Fi dah tengok movie macam tu. Baliklah si dia. Dia pun balik. Balik. Tiba-tiba kita kena marah. You kat rumah ni tak bau ke? Rumah busuk? Macam tu. Tak bau ke? Macam, tak bau busuk? Bau? Habis tu tak tengok, tak cari apa benda yang busuk. Kata buang. Ada sampah tak buang ke? Macam lah, kena marah pula. Macam, aku dah cari tapi tak jumpa. Kan? Lepas tu kita macam, kita dengan yakin sebab kita dah cari, dah yakin. You carilah. Kalau you jumpa, beritahu. Kan? Kita macam yakin. Sebab benda tu memang tak jumpa bau tu. Kita pun tengok TV relax. Dia pun cari.
Pusing. Tengok dia macam tak keruan. Pusing sini, pusing sana. Tak Dia jumpa tak juga. percaya cakap kita. Pusing sana, naik atas, turun bawah. Tak jumpa. Lepas tu dia kata, lah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tapi bau tu macam, lepas tu malam tu kita orang bertanya-tanya lah semua orang kat rumah kan. Cakap, you ada bau? Dia kata, tak ada bau. Tak ada. Tak ada lah, kita dua je yang bau. Macam tu tau. Tapi masuk kat pintu masuk memang dua-dua dah start bau. Macam tu. Maknanya bukanlah masuk baru bau, tidak. Masa kita nak masuk dah bau. Dua-dua, saya sama, dia pun sama. Lepas tu masa tu, ada je. Cakap, ni ada benda ni, dia kata. Ada. Mana ada? Ada ni kot. Tak mana lori sampah lalu ke, daripada kilang-kilang ke. Tapi tak ada kilang pun kawasan rumah tu. Selalu kan macam kilang-kilang kan, dia membau-bau. Tapi tak ada pun. Lepas tu tanya orang lain, kenapa orang lain tak bau? Masa tu pukul 2 pagi tak tidur. Dah pukul 2 pagi tak tidur. Lepas tu nak tidur macam, masih bau ni, rasa tak sedap. Lepas tu, dia pun cakap, Bibi, kalau bau nanti, kalau jumpa pun benda bau ni kan, nanti beritahu. Lepas tu, Bibi pun entahlah, tak tahu dia pun ada sixth sense ke apa. Dia kadang-kadang orang Indonesia ni macam ada juga tau. Ilmu dia. Ilmu dia. Dia kata dia macam merinding macam tu. Masa kita orang tengah tidur, dia baca Yasin, dia bacalah sikit-sikit, sebab yelah dia duduk kat bawah kan. Lepas tu kita orang pun tidur macam biasa. Tapi sebenarnya ada cerita di sebelum Fi kena tu, Fi ada jumpa seorang ni tau. Berbalik-balik sebelum pada hari kejadian ni, ada satu aunty ni. Dia mesej je dekat mesej kat Fi, kata nak jumpa. So masa tu dia nak jumpa kat klinik. So Fi cakap, okey lah, datang klinik, kita buat treatment, kita buat dental check up apa semua. Dia nak buat ni lah. Lepas tu aunty ni cakap, berialah, cakap, saya ni ada kilang buat garam, mandi air garam kan, mandi air garam. Lepas tu macam masa tu belum kejadian ni, a day before. Macam ada dia buat garam, dia ada buat air garam ni bukan air garam pula. Garam ni bukan macam garam biasa, tapi garam yang ada ubat yang dia baca. Kan, garam yang memang ada bacaan dia yang tersendiri. Ruqyah kan macam tu. Masa tu kita tak ada rasa macam mandilah mungkin untuk apa orang panggil, buang-buang benda negatif macam tu kan. Dia juga ada macam oil untuk kita sapu-sapu untuk hindar benda-benda macam ni lah. Dia bagi free je. Dia cerita-cerita dia ada, ni saya ada kilang ni, akak ada kilang ni. Fi ambil lah. Ini ada macam bau macam ni, bau macam ni kan. Tapi ni tak boleh letak rata-rata. You kena mandi dengan air sejuk apa semua kan. Lepas tu dia bagi siap roll semua tu lah. Semalam tu Fi pun bawa balik benda tu kat rumah. Macam tak tahulah. Macam cerita tu nak berkait-kait tau. So esok tu jadilah benda tu malam tu. Lepas tu Fi duk teringat, siapa akak yang bagi kau air garam ni? Kan? Siapakah gerangan orang ni? Lepas tu dia bagi air garam tu tepat pada masanya. Macam time Fi nak kena, Allahu Akbar. Time Fi nak kena dengan benda-benda macam ni. Macam pelik kan? Macam benda tu berkait. Lepas tu the next day tu masih ada bau. So Fi kerja macam biasa, dia pun bekerja macam biasa. Lepas tu at the same time kita orang call. Saya nak call akak tu, and dia nak call someone else, nak cerita tentang apa yang kita orang rasa semalam, keadaan semalam. Tapi masa I call tu, padahal kita duduk dekat bandar, tak ada duduk dekat terowong ke apa ke, rumah tak ada line ke, tidak. Memang klinik saya tak ada tempat yang tak ada line, semua okey je. So cakap dalam kereta, tapi bunyi dalam kereta tu, tapi bunyi dalam phone tu macam tak clear. Macam benda tak clear lah, ganggu. Tapi orang kata memang dia boleh ganggu melalui frekuensi tu. Fi tak tahu. Sebenarnya cerita tu Fi tak cerita lagi. Tak detect benda tu sebenarnya gangguan. Lepas tu Fi balik cerita.
So macam macam tu. Dia cakap, akak ni dah mana kak? Kenapa aku tak dengar suara akak ni? Akak kat rumah lah ni. Tapi macam tak dengar kak, tak dengar. Nanti kita cerita. Lepas tu Fi pergi klinik macam biasa. Lepas tu jumpalah. Lepas tu akak ni cakap mungkin ada benda. Cakap ya ke kak? Nanti you balik mandi air garam ni. Dia pun nak ajar lah cara nak mandi air garam tu semua. Lepas tu Fi pun balik. Lepas tu Fi balik Fi cerita lah. You, tadi I telefon akak ni. Tak clear. Tak dapat cakap dengan akak ni. Banyak kali I call tapi tak clear. Lepas tu dia cakap, sebenarnya I pun buat benda yang sama. I call. Tapi kalau orang lain clear. Kalau orang lain tak ada masalah. Call dengan akak ni macam tu. Tapi yang dia pun call. Dia cakap dia pun call orang yang nak tolong dia berubat ni. Pun macam tu. Macam tu. Benda sama. So macam relate. Macam you kena, I pun kena. Macam tu. Memang masa tu Fi rasa macam, benda ni real ke? Macam tu. Kenapa kena kat aku? Aku buat apa? Lepas tu, you ke orang nak buat kat you ke? Kan? Yelah, cakap, tak ada apa-apa. Lepas tu, kita orang pun decide untuk macam panggil orang untuk selesaikan masalah ni. So esok tu kebetulan my aunty dia macam baik dengan macam dekat surau, geng-geng surau dia kan. So ada ustaz ni yang boleh tolong. So dia baca surah Al-Baqarah Al-Baqarah ni saya tak tahulah panggil apa tah. Tapi yang saya tahu surah Al-Baqarah. So dia bawa anak murid dia baca surah Al-Baqarah dekat rumah saya, dekat ruang tamu. Ya. Lepas tu dah baca kat surah Al-Baqarah tu, dah baca surah habis tu. Tak tahulah Fi seorang nampak ke. Bila Fi tanya orang lain tak nampak. Tapi Fi nampak. Memang Fi tak percaya. Saya pun tak percaya dengan diri saya sendiri. Betul ke apa saya nampak? Memang masa baca Al-Baqarah tu Fi nampak macam asap-asap macam tu. Dekat ruang tamu? Dekat ruang tamu. Memang nampak asap-asap macam tu. And dekat dengan pintu. Lepas tu macam nak cakap ke tak macam tu. Cakap je lah. Cakap, you nampak tak? Macam tanyalah, nampak siapa nampak asap-asap kat rumah ni? Tapi dia macam tak adalah macam asap kepul-kepul tu, tidak lah macam asap vape gitu asap vape. Tapi takkanlah budak baca surah Al-Baqarah tu vape pula kat situ kan. Tak mungkin lah So macam tak mungkin. So macam dia pun macam nampak kepul asap tu. Fi pun cakap tapi tak ada orang yang nampak. So I don't know lah whether it's true or not. So Fi anggap macam itu apa yang Fi nampak lah. Tak tahu nak anggap apa. So macam lepas tu kan dia pun cerita. Ustaz tu cerita dekat my aunty kata sebenarnya ada benda tu dekat belakang pintu. Cakap, weh, aku nampak benda asap-asap tu kat situ lah. Faham tak? Memang kita orang masuk pun dekat pintu tu. Tapi benda tu agaknya moving kot. So dia macam ada bau, tak ada bau, ada bau, tak ada bau. I'm not really sure. Tapi cerita ni memang menjadi titik macam apa? Titik permulaan untuk mempercayai untuk mempercayai kepercayaan. Jangan percaya benda tak bukan-bukan. Yalah, titik pertama yang membuka hati untuk okey benda ni ada. So time tu macam rasa macam mungkin ada orang buat ke. So macam ustaz eloknya kata eloklah kita macam banyak berzikir untuk melindungi diri kita kan. Betul. Berzikir. So ada yang suruh baca bismillah 40 kali. Lepas tu baca ayat kursi. Dia macam peninding lah. Mungkin benda tu kita tak tahu siapa yang hantar. Tapi kita niatkan bila kita zikir banyak-banyak, kita baca bismillah banyak-banyak, Allah bukakan macam mungkin mimpi ke, dalam mimpi ke untuk kita tahu siapa yang buat kat kita. Tapi Fi tak macam tak apalah, tak nak tahu. Dia tak tahu benda-benda ni. Tapi kalau benda tu dah settle, tidak mengganggu family Fi, tidak mengganggu Fi, tidak mengganggu siapa-siapa dalam rumah tu, Fi rasa Fi berubat tidak jadi macam meracau ke apa ke. Fi tak nak tahulah. Kan? Tapi buatkan Fi berjaga-jaga. Berjaga-jaga, maknanya benda ni real. So Fi tak pernah percaya. Fi dengar-dengar cerita tapi tak pernah tapi masalahnya aku tak faham tau. Kan macam mana boleh relate. Macam boleh ada
akak datang bawa air garam. Lepas tu benda ni berlaku. Lepas tu nasib baiklah bukan Hafiz seorang yang kena. Maknanya ada juga yang rasa benda ni kan. Tapi orang lain memang tak nampak. Memang berdua je yang tahu. Yang nampak, yang rasa, yang bau macam tu. Datuk ada contoh ke? Nak share? Tak ada. Yang tadi Dr. Fee bau. Yang saya tu hari tu yang saya pernah cerita kot, yang bunyi ketuk kat rumah tu. Oh yes. Dia macam tu juga. Itu bunyi tau. Saya kena tu. Mula saya ingatkan ketukan tu adalah ketuk macam orang bertukang. Tapi dia benda tu tak berhenti beberapa hari. Dia macam bunyi dia macam Dinding. setiap masa bunyi. Lepas tu kadang-kadang dia tune. Dia macam senyap kejap macam tu. Kadang-kadang macam banyak rhythm. Ya, rhythm dia banyak. Lepas tu macam tadi lah, macam Dr. Fee, saya masuk dalam rumah. Kejap aku dengar dekat atas pintu masuk ni. Pergi ke hall, dengar kat dapur. Pergi kat dapur, dekat hall pula bunyi ni. Ada macam tu. Juga. Ada macam tu. Walaupun bunyi. Oh my god, so relatable. That's why tadi bila cakap bau, dia cakap dia tak tahu, dia bukan mengikut, tapi dia buat kita confused. Dia macam tu lah. Kita kat atas, kita dengar kat bawah. Kita kat bawah, dengar kat atas. Kat mana benda ni sebenarnya? Dengar kat dinding, kat situ kan. Sampai kan ada orang lain terjebak lah. Maksudnya waktu kejadian tu berlaku, rumah saya setengah rumah tu blackout. Puncanya sebab saya buka surah Ruqyah, terlupa buka pintu. Tu punca dia. Saya macam rasa tak sedap kat rumah. Nampak macam ada orang lalu kat rumah. Lepas tu saya nak pergi kerja, kita terfikir, kau nak ada kat rumah aku kau kejap buka YouTube kan. Kita buka Ruqyah, kita tinggalkan. Tapi saya terlupa nak buka pintu tingkap semua, memang lupa. Tu berbahaya dia. Jadi bila saya balik, saya punya pintu rosak, tak boleh nak kunci. Padahal lubang tu elok je. Kita bila buka pintu, kita buka padlock tu kan, ketak dia keluar macam biasa. Tapi bila kita tutup pintu tu, nak lock tak boleh masuk. Pintu tu punya kan dia ada lock dia tu. Tak boleh. Bila kita intai, apa dia tak nak masuk ni? Bila buka, boleh pula. Korek pula kat lubang pintu tu, frame tu kan. Elok je lubang ni, tak ada pula tersangkut. Itu punca yang saya pelik. Lepas tu rumah dah setengah dah blackout. Yang mana dinding yang saya punya TV tu sampai ke bilik atas, sampai ke sana tu. Bunyi ni, main bunyi hanyaran. Kan? Dia memang blackout satu dinding tu. Tak, saya dengar juga tu. Dia blackout satu dinding, semua daripada bilik atas, bilik bawah, dapur, dinding, semua dinding yang berkenaan lah dengan TV yang dibuka tu semua blackout. Sebelah rumah. Maksudnya separuh rumah je. Saya panggil letak TV tu ada Ruqyah tu lah. Dah tutup dah. Balik tu dah tutup. Tapi dia meninggalkan kesan begitulah. Lepas tu saya pagilah orang technician datang. Dia check. Dia tengok switch tu semua, tak dia jatuh, dia kata. Ini dah jatuh. Selalu benda-benda ni berlaku. Akulah tu. Alhamdulillah takut. Aku dah jadi 8 ni. Air tu jatuh lagi ke? Apa jatuh? Bencilah. Betul. Okey, betul. Okey, lepas tu orang TNB tu datang. Dia cakap, alamak, ni problem ni, dia kata. Sebab switch tu semua okey. Dia kata kalau nak juga settlekan masalah ni, kena tebuk dinding semua, cari kat mana masalah tu. Pula dah. Habislah rumah aku ni kan. Mana pula nak tebuk ni, mana pula. Okey. Lepas tu tapi orang tu datang. Saya tanya dia, awak dengar tak bunyi ni? Saya record ada bunyi, bukti boleh tunjuk. Orang tu sendiri macam, bunyi ni kat mana Dia dengar kat dinding. Tapi bila kat hall, kita dengar macam kat dapur ni. Saya pergi dapur dengan dia. Kat depan. Orang tu pun dengar juga. Ya, dengar juga. Saya takut juga aku ni halusinasi seorang kan. Pergi kat depan. Bila kat depan, kita tak payah. Lepas tu orang tu senang je. Ni pakcik sebelah kot ni. Dia kata, bang, dah 2 hari bunyi ni. Dia buat apa ketuk-ketuk ni kan. Dia pula dia mengetuk ni. Okay, lepas tu tak apalah, settle masalah. And finally pintu tu elok sendiri. Bila dia jadi keadaan tu, nasib bila Allah tu dah susun katnya, waktu kejadian-kejadian tu, saya memang outstation. Saya tinggalkan rumah dengan pintu tak boleh kunci sebenarnya. Keluar je, redo je. Kalau angin tiup memang terbuka pun pintu tu. Lantaklah orang nak masuk lah, redo. Dia macam lantak lah situ Ya. Tapi yang bestnya level lain ni. Makam dia lain kan. Tapi harap-harap kalau orang datang, ada orang kat dalam ni, patut tak kunci pintu. Tidaklah. Level keyakinan lain Lepas tu bila dah balik daripada bercuti, balik daripada obsession, magical dia adalah pintu tu semua elok, wiring-wiring tu semua sampai ke sudah sekarang elok semua sendiri. Yang pintu tu pun sampai ke sudah tak dia panggil orang betulkan ke apa ke, balik tu okey dah. Dan dinding-dinding apa semua dah okey. Dan bunyi tu pun dah hilang. Dia punya bunyi tu yang scary-nya, saya pernah cerita, saya hantar kat manager saya tau. Waktu bunyi tu berlaku, saya boleh buat video, saya buat video call, bukan video call, saya record video, saya tunjuk kat dia.
hang dengar bunyi dah hilang ke belum? Dah hilang. Okay, sebab apa hilang? Sebab kat bilik saya buka surah Al-Baqarah tadi lah, saya buka, bunyi tu tak ada. Tapi yang saya pelik, saya tutup kejap, bunyi tu keluar balik. Dia ketuk balik pintu tu. Saya sampai buat video kan, hang tak percaya, hang tengok. Okay, sekena aku pasang aku pasang surah ni, tak ada bunyi kan? Tak ada. Dia macam, tak ada. Okay, hang tunggu. Saya tutup, kita tunggu kejap. Bunyi tu ketuk lagi. Dia sampai boleh main-main macam tu. Dan saya masih di rumah tu lah waktu tu. Dan saya dah keluar. Nasib baik kau tidak main-mainkan dengan bau-bau tu. Dah keluar. Balik-balik semuanya elok seperti sedia kala. Dan bila kita pergi berubat, tanyalah, macam panggil ustaz-ustaz tengok kan. Ustaz cakap macam ni, rumah tu dah dipagar. Dah ada pernah kita panggil budak-budak tahfiz apa tu, ada ustaz-ustaz tabu garam lah apalah untuk pagar. So benda tu adalah benda yang nak masuk ke dalam rumah saya. Dia cuba menukul dinding-dinding yang ada tu untuk masuk. Untuk masuk. Tapi tak boleh. Lah. Dia ketuk-ketuk, dia mencari-cari dekat mana lubang yang ada supaya aku boleh masuk ni. Alhamdulillah lah, kata tak adalah ustaz kata tak berjaya masuk. Alhamdulillah. So bila saya keluar apa semua, mungkin dia lagi ketuk mawan lain, elok lah. Tapi kan memang juga macam Fi pun, rumah Fi tu dah dipagar. Tapi masa dia yang kita buat baca Al-Baqarah apa semua tu kan, kita buka balik pagar tu. Kita halau dia balik, kita azankan balik. Lepas tu baru saya pagar balik. Pakai garam dengan black pepper kan. Lepas tu yang asap tadi kan, saya ada juga pengalaman. Dr. Fi cerita pasal asap tu, tapi tu tak tahu kebetulan ke apa, saya tak tahu. Tapi cerita ni dah lama sangat. Zaman-zaman belum ada vape kan. Zaman saya buat makeup lama dalam berapa, saya rasa dalam berapa tahun 12-13 tahun lepas kot. Saya pergi makeup, saya makeup pengantin ni. Lepas tu adalah someone ni, saya tak boleh lah sebut dia tu siapa ke apa kan. Dia ada nama jugalah dalam industri ni. Tapi dia bukan artis. Dia bukan menyanyi, bukan pelakon, bukan. Tapi dia someone yang ada nama. Okay. So saya makeup. Bila saya makeup pengantin, tiba-tiba saya dengar ada orang sampai. Dengar macam, dah sampai, masuk. Dengar kan. Okay, kita pun toleh. Bila saya toleh, tiba-tiba saya nampak asap kat muka dia tau. Macam asap vape tu. Macam contoh kalau kita rokok, kita simpan asap tu kat rokok, kat mulut, tiba-tiba dia lepaskan asap tu, depan muka dia tu ada asap. Dan saya tengok momen tu, saya nampak asap tu macam kat muka dia. Lepas tu hilang. Lepas tu kan, waktu tu saya terus macam, aku ni apa, bermata aku ke apa benda ni kan. Tapi saya tak sedap. Saya cakap dengan manager saya, sempat ni tengah make up pengantin saya ambil barang. Tadi kan aku nampak dia masuk, tapi aku pelik, depan muka dia ada asap berkepul Saya sumpah saya cakap dengan manager. Lepas tu manager saya cakap, ya ke? Ya. Aku tak tahu apa benda. Ke ada pakai-pakai dalam hati, ke dia ada pakai-pakai ni. Tak apalah, buat kerja. Sekali ada kakak pengantin bawa baby masuk. Yang orang yang saya cakap tu ada dekat dengan saya kat dalam bilik tu, tengah siapkan pengantin. Dia ada. Sekali budak tu masuk, budak nampak banget muka budak tu, pandang muka dia kan meraung. Ya Allah. Tu seorang. Tak apa lagi lah, mungkin kita rasa cakap kebetulan kot kan, dia takut kot ni. Tapi bila budak tu macam terpaku, tengok muka orang tu menjerit, biru muka, menangis jerit. Lepas tu budak bawa keluar. Tu datang lagi seorang. Yang seorang tu saya tak ingat siapa, tak tahu, tak ada mengena ke, tak tahu siapa kawan-kawan ke apa, budak kecil. Dia masuk, mama takut. Dia tahu. Budak tu takut, mak dia takut budak tu muka kat kaki mak dia macam tu. Sampai sekarang saya tertanya apa asap tu. Sama tadi bila Dr. Fi cerita, aku teringat balik asap dulu. Itulah tu. Datuk saya relate satu cerita. Cerita pasal budak. Anak buah saya. Ini adik ipar saya sendiri cerita. Dia datang rumah nak tidur kat rumah. Datang kat rumah Fi, tidur kat rumah Fi. Anak dia yang nombor 2 ni, waktu tidur, dia nak tidur, dia macam tutup muka kat dalam bilik tu. Macam, kenapa? Dia tutup muka ni. Tutup lagi. Cakap, nak tidur, jangan tutup muka. Tutup muka lagi. Dia macam takut, takut macam tu. Tutup muka. Lepas tu cakap, masa tu kan ada apa rumah ni. Macam dia takut nak tutup, dia memang tak nak tengok. Tak nak tengok benda. Tapi budak tu baru masa 2 tahun kot. Kecil sangat lagi. Kecil lagi. Budak mana menipu. Takkan kita tak tipu kan. Tapi itu memang dah lama. Lepas tu kan dah banyak story dekat dia. Baru cakap sebenarnya ada one time ni Kak Long tidur rumah Kak Long kan, memang dia macam takut tutup muka. Macam nampak ada macam benda. Nampak. Tak kata. Tapi video Datuk tu dia tunjuk kat kami. Real, memang real. So tak ada lah. Tapi itulah satu benda.
Kalau Pak Angah aku lari dah. Dia boleh stay dan dia boleh tidur lagi dalam tu. Tapi aku stay juga. Aku ada bagus. Nak lari mana? Nak pergi mana? Tak, Pak Angah tak pernah menghadapi keadaan-keadaan macam tu. Nak try Tak mau. Dan juga contohlah kalau benda tu berlaku, kita nak buat apa ah? Maksudnya nak kalau duduk dalam rumah tu kena ganggu, tak boleh tidur dah. Nak keluar takut tersompak. Ha tu nak buat apa? Duduk je lah. Kita macam kita duduk lah. Tak pergi mana-mana lah. Terpaksa lah macam orang kata itulah baca pasang kat TV kan. Rukiah kat TV macam Tak itulah. masa pensan kot. Jauh mesti. Dah kita nak buat apa kan? Dalam tu kena kacau macam Datuk kan. Kotong-kotong. Dia tunjuk video tu memang real bunyi. Dan dia sorang-sorang kat rumah. Kalau seorang-seorang tak kot. Kalau Kalau seorang-seorang aku balik kot. Tak mungkin lah seorang-seorang. Beraninya. Betul gimana? Duduk je lah situ. Itulah Taklah kan. Tapi bagus juga Zat Datuk duduk sebab benda tu tak boleh masuk. Kan sebab dia cuba percubaan. Tak, waktu explanation tak boleh masuk tu kemudian. Yalah. Pada ketika itu Dah masuk ke belum Tapi ni? Dah dia masuk ke belum? betul lah. Maknanya dia bagus stay. Kalau keluar mungkin boleh jadi lain sebab benda tu tak boleh masuk. Kan kita nak masuk, kita tak boleh pula dekat dalam tu kan. Ana. Sudah. Okey. Kan, dia lagi dia kata, "Mi aku duduk," dia tu. Mungkin itu kot dia nak buat tu. Macam tu buka ke pop dia boleh masuk. Atau mungkin nak mengantar ke apa kan. So contohlah kalau keadaan itu berlaku lah. Apa Datuk nasihat kau orang? Saya pun tak tahu nak nasihat apa. Try cari ustaz lah kot tanya kan. Maksudnya kalau keadaan tu berlaku, apa senyap yang relax Dah serius Pak Angah tak Pak Angah ni tak pernah kena. Jadi contohlah penonton-penonton ada mungkin macam Pak Angah juga. Kami tak pernah kena. Tiba-tiba lah na'udzubillah min zalik. Terjadi. Apa yang perlu kami buat? Takkan nak. Saya rasa saya duduk bawah selimut tak keluar-keluar berpanai lah aku duduk bawah selimut tak keluar dah. Selimut pun kita still lagi Takut lah tapi tak tahu. bayangkan kalau duduk dengar ataupun masih lagi berbau. agaknya sebab time tu tak tahu tu bunyi apa kot. Mungkin agaknya sebab tak tahu. Rasa orang ketuk-ketuk tak apa tahu, ni tak kan. faham, Macam tak faham. ada korang buat kerja ke apa ni kan. Cubalah positifnya tapi dah 3 hari dah bunyi ni. Kan ketuk. Positif betul lah 3 hari. Itu bunyi ketuk ataupun bau. Kalau kita mengilai, Tu kau duduk tak tahulah. Kau dah kenapa? Dah dengar bunyi kau dah duduk kat situ juga. Ada lagi cerita? Ada settle. Bukan habis kat situ Dia ada sambungan. Ada sambungan. Okey. Sebab yelah bila kita memang kita tak nak tahu siapa yang buat dekat fee semua benda semua kan. Tapi kita orang ada juga pergi berubat. At the end of ni kita orang rasa macam kita pergilah berubat nak tengok apa sebab kita dengar juga ada yang ustaz yang boleh ubat benda ni. So masa tu kita orang pergi dekat ustaz, dia memang baca juga ayat-ayat Al-Quran ni. Tapi Fie tak tahulah macam mana. Boleh cerita ke tak boleh dia ni? Cerita je. Ya. Satu kata macam takut orang mempertikaikan orang kenapa Fie jumpa orang macam ni. Tak tahulah kan. Tapi kita atas dengan nasihat orang, macam orang recommend kan. Kita yelah benda nak berubat ni kadang-kadang bukan semua orang boleh berubat kita. Mungkin kita cuba orang yang ni pun boleh kan. Macam doktor juga. Mungkin doktor ni kepakaran dia berbeza-beza. Cuba ada doktor yang boleh buat. Kan? Dia serasi. So kita orang pergi je lah cuba. Apa orang recommend kita orang cuba. So one time ni Fie pergi, dia macam satu jauh, bukan kat Seremban, jauh. Kita orang pergi ke utara. Kita orang pergi dan kita orang singgah satu rumah. Lepas tu yang kita orang sewakan. And dia datang. Airbnb lah kita sewa. And then dia datang. Ustaz datang. Ustaz ni datang berdua. Maknanya ada satu ustaz. Satu lagi macam anak murid mungkin. Pembantu dia lah Pembantu dia mungkin kan. So masa tu kita orang ramai-ramai dekat ruang tamu. Dengan ada family juga. Ada saya. Lepas tu dia macam ustaz tu duduk. Dengan dia punya pembantu tu duduk juga dekat tengah-tengah. So dia cakap, okay, kita akan tanya. Kita akan bawa. Dia akan baca-baca, dia ada baca-bacaan dia tu semua. Lepas tu dia kata dia akan bawa benda yang kacau kita tu dekat orang yang sebelah dia, orang pembantu dia. So dia pun bawa. Tiba-tiba dia cakap, dia baca-baca, kira ada benda tu masuk dalam badan pembantu dia tu. So ustaz tu tanya, kenapa kau kacau orang ni? Kan? Kau ni datang dari mana? Semua. So dia jawab.
Lepas tu dia kata, you nak tanya apa-apa, you boleh tanya dekat dia. Nanti dia akan jawab. So kita pun tanya, siapa yang buat? Kenapa buat macam ni? Dah lama ke buat? Lepas tu dia pun jawab lah. Sekali tu dia kata, alah, dia tak sebut nama exactly. Dia macam, alah, kau dah kenal lama dah dengan dia. Macam tu. Kau ni memang orang dekat je. Macam tu. Lepas tu dia akan jadi terfikir-fikir lah. Tapi kau fikir kan, kau tahu kan apa aku fikir, kau tahu siapa. Macam tu. So macam dia tak tahu, dia nak bagi tahu tapi dia tak bagi tahu siapa. Dia macam cakap-cakap macam tu je, kita yang sendiri fikir siapa. Dia ni alah, dia tu macam kawan macam tu. Lepas tu dah ramai tu macam, dia ni ke? Macam tu. Dia ni ke? Lepas tu yelah. Lepas tu dia cakap lah, kenapa kacau? Yelah, dia ni senang nak kacau. Macam tu. Macam senang nak kacau dia ni. Lepas tu dia baca doa. Lepas tu dia halau benda tu. So at that moment dia ni orang yang dengan Fiz kali ni cakap, aku tak percayalah. Masa tu terus macam, aku tak percaya lah. Takkanlah benda ni nak cakap benda yang benar. Sebab ni kan syaitan. Jin ke syaitan. Jin ke syaitan ke. Kenapa dia nak cakap benar dengan kita? Benda ni kan menyesatkan. So kenapa kita nak percaya kan? Ini mungkin nanti jadi macam pergaduhan pula ke apa kan? Rasa macam menyesatkan ke. Kenapa dia nak takkan nak cakap jujur. Takkan cakap jujur. Kalau macam you rasa macam mana? What do you think? Tak tahu. Selalu pun tak nak tahu pun. Selalunya macam, oh ya ke? Tak tahu. Better tak tahulah daripada tahu kan. Yelah, tapi boleh ke kita percaya? Yelah, benda tu macam cakap kan. Dia ni dia buat macam ni, dia buat macam ni. Tapi kadang-kadang kita yang mengenakan benda tu. Macam kita yang mengenakan. Jadi dia bukan berkata terus pun. Cumanya macam rasa macam, yelah, kalau benda ni syaitan ke jin ke, kenapa dia nak cakap benar dengan kita? Ramai orang kata macam kita pergi berjumpa dengan ustaz-ustaz ke Muslim, macam adakah kita kena percaya? Kan? Dia macam jadi 50-50 lah figures tu. Selalu macam dalam perasaan kita tu menidakkan. Tetapi dia cakap kan, Pak Wang tu situasi yang macam tu. Aduh, tak nak cerita kat orang ni. Okey. Ada kata tadi tak ada ni. Dia bukan cerita pasal pernah kena hantu. Tak. Dia macam tadi. Pak Api berubat. Tapi teman orang, tapi teman kawan. Dan kawan tu adalah mereka artis. Okay. Bukan saya kan? Bukan. Okey. Waktu tu Pak Ngah tak rapat dengan Datuk lagi. Beritahu lah Datuk. Pak Ngah bawa ada seorang mereka artis ni. Niatnya tu dengan dia, husband dia pergi berubat sebab dia sakit. Jadi hujung kampung pergi kami 3 orang naik satu kereta. Lepas tu jumpa kat rumah ustaz tu pula dia ada macam tadi, ada juga maknanya ada jugalah yang macam ni. Ada dia punya medium. Orang yang nak menurunkan betul. Okeylah. Betul. So ni depan mata Pak Ngah tu. Dia memang betul lah macam Datuk kata tadi, bila dia berubat tu dia akan buka pintu. Bila dia akan buka pintu, orang yang nak diubat tu last kali ni belum cerita tu lagi, ni last kali tu orang tu akan pergi kat tepi pintu, dia akan wek di situ, di luar pintu rumah. So benda tu akan hilang lah. Okay. Jadi pada waktu tu pembantu dia dibawa masuk, bercerita lah pasal benda ni. Cerita tak apalah, fine. Lepas tu tiba-tiba dah settle lah ni, dia tengok bang. Lepas tu bang kata, ni pasal apa ni? Aku cuma teman ni. Lepas tu dia kata, boleh tak saya nak tengok sikit ni. Dalam hati macam
dah lalang pi. Kan dia suka dah tengok-tengok halang. macam tu lah yang Fi tahu tu, yang dia tengok-tengok tu. Dia nak baca kita. Lalang nak Scan. pergi je lah kan. Kata okey lah. Sebab kita yakin kita tak apa-apa. Kita tak ada usul sangat pun. Kan. Jadi duduk kat situ, tiba-tiba dia bawa ni ke orang itu, dan orang itu menjelma seseorang yang Pak Ngah kenal. Pak Ngah dah kata Dari segi apa yang Pak Ngah kenal? Suara dia ke apa perwatakan? Mula-mula tapi dalam penceritaan tu Pak Ngah tak bolehlah serta kat sini lah. Penceritaan tu dia kata ustaz tu kata memang dia ni ada sesuatu lah buat kat Pak Ngah. Jadi Pak Ngah dia dah serta dah orang tu, Pak Ngah dah tahu dah orang tu. Jadi dia kata okey, kalau nak lebih ni, dia kata okey, bila orang tu dia dah masuk dalam tu, tanyalah apa-apa pun dekat orang tu. Sebiji je. So Pak Ngah pun tanya 2-3 benda yang Pak Ngah rasa Pak Ngah dengan orang tu sahaja yang tahu. Faham. Orang lain tak tahu. Dan orang tu yang menurun tu, dia boleh cerita benda yang sama yang Pak Ngah tak. Macam mana hang tahu? Macam mana hang Kita tahu? orang pun tanya benda macam tu juga, yang antara kita orang je yang tahu kan. Macam orang lain tak tahu. Tapi dia tahu. Macam mana dia tahu? Itu pun Fi muskil juga. Kan? Aduh, muskil dia tu lupa nak cerita part tu. Which Pak Ngah yakin yang shit, hang buat aku ke? Macam tu kan. Hang buat aku ke ni kan? Tapi waktu tu ustaz tu kata tak adalah sampai ke tahap memudaratkan. Cuma cubaan-cubaan tu ada. Tapi cubaan-cubaan tu kalau tak ditepis awal, mungkinlah sampai ke tahap contoh dah bagi makan ke apa ke, tu bahaya. Tapi tak sampai ke tahap itu lagi. Lepas tu Pak Ngah pun macam itu antara benda yang kes macam doktor bagi tahu tadi tu Pak Ngah pernah mengalami, dan dia buat elok-elok kepada tu, suruh keluar, jangan kacau lagi. Tak adalah Pak Ngah menurun ke apa, taklah. Dia baru mile, dia tak pergi sampai ke yang ni lagi. Tapi kejadian tu berlaku dalam mata Pak Ngah. Sampai ke tahap cara bercakap kita boleh tahu tu. Contoh contoh macam kawan kita lah, dia boleh tiru orang cara orang cakap, karakter, dan bila dia cakap je kita tahu. Kita tahu dia ni adalah orang itu. Macam mana budak tu dia boleh kenal orang yang dia tak pernah jumpa, iaitu kawan Pak Ngah. Itu macam shit. Hang memang sebiji kot budak tu kan. Macam mana dia tahu? Padahal dia tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Yelah, kita pergi sampai ke utara tau. Bukannya orang berdekatan ke tidak. Kan? Dia macam, yelah, cara benda tu cakap pun macam dia bersimpuh dia. Cara dia. Betul. Ya, masa tu kan sekarang macam, ya Allah, nak percaya ke tak percaya ke macam mana. Tapi Fi tak berani lah. Lepas tu tak berani dah macam nak berubat tu. Sebab dia jadi muskil, jadi tertanya-tanya. Kan daripada kita tak tahu jadi tahu, tapi tahu ni betul ke tak betul kan? Betul. Jadi kita rasa macam tak sedap. Faham. Tapi yang lagi scary lah. Ni nak masuk yang scary. Okay. Sebab kita nak ini depan mata. Kita nak berenjak kepada yang hardcore daripada Dr. Fi. Sebab yang ni macam bau je. Macam dia bagi mile. Hardcore dia macam mana? Okay, jom. Tuan-tuan dan puan, kita akan menelusuri hardcore-nya cerita Dr. Fi kita untuk malam ini. Okay. Ini cerita Fi dengan staff. So kita orang masa tu memang nak pergi berubat. Diorang ni berubat tak semestinya kat rumah tau. Memang macam ada banyak cara berubat. Tapi kali ni dia berubat dekat sungai. Malam. Maksudnya malam, bukan malam pukul 8 malam, tidak. Malam. Ni doktor teman staff tu pergi berubat. Sebab yelah, kita tak adalah macam nak pergi ni sangat pun. Tapi kita meneman, teman. Sebab Fi rasa Fi tak ada, yelah, aku tak ada apa-apa. Tapi aku tak sangka boleh pergi sejauh itu. Macam teman. Lepas tu dekat situ, dekat sungai. Sungai ni macam, tapi sebenarnya cuak juga pergi sungai malam. Malam buta kan. Sebab sungai ni macam, yelah, dalam hutan, mana ada sungai tengah bandar kan. So sungai tu dekat dalam hutan semua. So nak berubat malam. Dia ni nak buang apa yang ada, nak buang. So masa nak berubat tu, dia kena, semua yang nak berubat tu kena mandi. Maknanya kena mandi air sungai malam tu yang sejuk beku tu, kena mandi. Mama mandi.
Lepas tu macam bila dia ada bacaan-bacaan apa semua, ritual dia semua. Lepas tu benda tu nak keluar, dia jadi macam jelmaan. Orang yang nak berubat tu, dia jadi macam ular. Faham tak? Pergerakan dia tu macam ular. Macam tu. Memang macam itu Fi rasa macam paling hardcore lah. Sebab benda tu macam macam orang mana boleh buat macam tu kan. Tapi dia boleh. Lain lah memang dia staff tu lah. Tak orang macam masa tu dengan kawan-kawan semua. Tapi staff tu pun nak berubat juga. Dia jadi macam ular. So benda tu nak keluar tu, dia macam jadi diri untuk keluar. Macam tu. Dia macam masa tu kan, ini depan macam mana orang ni boleh buat macam tu? Macam mana dia boleh jadi macam tu? Takut jugalah. Ini memang paling hardcore. People tak sangka. Lepas tu yang my friend ni, my staff ni, dia pun cari nak buang dia mula dia macam macam nak cakap kalau ni kita cakap bendera merah. Bendera merah. Bendera merah. Cuti. 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 Allah bagi cuti. Allah bagi cuti. ABC. So, di ABC yang berpanjangan, yang macam main non-stop. Macam tu. Macam main makan bulan. Macam susah nak berhenti. Macam tu tau. So, dia nak pergi buang lah. Takut ada benda-benda yang tak elok. Apa semua tu kan. Yang ni memang bukan macam ustaz pula dah. Dia macam bukan bomoh lah, tapi dia baca-baca juga ayat-ayat Quran semua. Tapi dia main dengan macam gaya, aura gaya. Macam tu. Yang ni dia dah sudah, yang lain tu dah siap, dah settle, mandi semua kan. Tiba-tiba my friend ni menjerit. Macam tu. Tak adalah jerit kat sini kuat, takkan takut lah pula. Macam bayangkan dekat dalam tempat tu tak ada orang, suara dia je yang kuat. Masya-Allah. Tiba-tiba tak ada apa, tak ada elok pun, tak ada apa. Jadi macam tu. Doktor duduk dalam kereta ke? Kita lah macam melepak dah juga, tak adalah tak keluar, macam melepak-melepak jugalah. Tapi duduk dengan kawan ni lah kan. Duduk, lepas tu dia pun macam jerit macam tu. Dia dah mula ni, orang tu pun buat dia pula. Macam tak ketentu arah buat dia pula. Yang ni dia buat lain macam pula. Yang ni dia buat daripada perut, dia baca. Masa tu macam my friend pakai kain. So dia buat dari perut, dia tolak, dia tolak keluar macam tu. Memang my friend kata, my staff dia kata macam memang rasa benda tu dikeluarkan. Tapi dia kan tak tengah dalam macam histeria kot kan. Dalam keadaan histeria. Tak sedar diri. Tapi takut dia tu macam bukan cerita asrama lah. Sebab kita berada dalam kawasan yang macam tu. Memang rasa tu kalau nak patah balik, tak boleh patah balik lah. Tak boleh patah balik. Dah ada kat situ kan. Memang dah ada kat situ. Maknanya bukanlah yang ni yang memang dalam badan. Dia cakap juga kat saya tapi kan dia cakap juga saya ni macam ada orang jaga. Aku takut lah benda-benda ni. Perubat tu. Dia kata saya ni pun ada orang jaga. And staff saya tu pernah nampak. Masa tu kita pergi Port Dickson. Lepas tu saya macam lama healing. Gitu healing kat tepi pantai kan. Lepas tu cakap dah lambat sangat, balik je kita duduk hotel. Port Dickson ni hotel dia aku tak tahulah, macam ada yang okey, ada yang tak okey. Sebab masa sejak PKP tu kan ada banyak juga yang tak okey. Tertinggal kan. Macam dah lama tinggal apa semua kan. So kata orang duduk je lah yang hotel berdekatan. Duduk. So hotel dia macam satu, ada tingkat bawah, tingkat atas. Dia macam boleh naik tangga, ada katil saja kat bawah ruang tamu macam tu. So staff saya ni macam ada sixth sense juga. Dia macam ada rasa macam tu kan. So one time ni kita orang lepak-lepak. Masa tu kan dia pun nak tidur. Dia tidur dengan saya. So masa dia tidur dengan saya tu, dia lelap tu, yang ni saya tak tahulah. Dia kata memang dia rasa macam seram yang tiba-tiba yang jaga V ni
Yang jaga saya tak tahulah betul ke tak. Okay. Dia macam berdiri lama kat sebelah staff I ni. Memang dia tak akan, macam dia tak gerak. And staff I ni pun tak boleh nak tengok muka dia. Sebab macam dia baring tapi dia ada rasa. Kan macam pernah ke rasa macam kalau kita tidur macam ada benda berdiri kat sebelah kita? Tak pernah? Ya kadang-kadang orang duduk sebelah kita pun kita rasa, kita boleh bayangkan, kita boleh rasa kedudukan dekat mana kan walaupun kita tutup mata. Kan? Dia rasa macam tu. Macam berdiri, macam nak mengatakan sesuatu, berdiri lama kat situ. Tapi dia tak bercakap. Tapi dalam hati masa tu, kau nak apa? Kau nak apa? Kenapa kau buat apa? Kenapa kau datang sini? Kau nak apa ni? Kau nak cakap apa? Tapi doktor waktu kalau jumpa orang yang macam tu kan, dia beritahu kata doktor ada orang jaga doktor. Doktor tak tanya dia macam benda baik ke, tak baik ke, boleh nak buang ke? Yalah dia kata boleh lah nak buang. Lepas tu tak buang? Tak tahulah macam keperluan. Waktu tak pasti betul ke tak betul ke. Apa yang nak dibuangnya kan? Apa dibuangnya, sebab saya tak rasa apa-apa. Tapi orang-orang yang macam tu dia kadang-kadang boleh baca kan. Tapi dia tidak memudaratkan, kata tak memudaratkan. So kalau katakan manalah tahu kan, Allah kata Allah rezeki suruh buang ke terdetik hati kan. Macam itulah. Tak tahulah, belum tiba masanya. Yelah kan. Jadi staff simpan. jangan. Staff doktor tu dia tidur tu sampai ke pagi lah. Lepas tu dia tak takutlah nak buka mata. So kita orang tidur je lah macam biasa. Dengan perasaan. Tapi saya memang tidur matilah. Aku meletup bom ke apa ke, meletak bantal, aku tidur juga. Tapi yang nak dipastikan betul ke yang tu yang dia nampak tu yang Dr. Fee punya ke benda yang kat bilik itu punya kan? Takut juga betul kan. Juga kan. Belum tentu hotel-hotel dekat polisi pernah menapi satu. Tapi memanglah seram, tapi tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa, cuma seram lagi menyeramkan. Kita pun tak tahu kan. Tapi mungkin juga antara penonton-penonton kita ni yang memang hijab terbuka ataupun dia boleh nampak kan. Cubalah korang describe sikit kat bawah apa yang ada kat belakang Dr. Fee. Dr. Fee boleh lah baca. Nanti baca komen. Ya, kadang-kadang ada antara dia boleh nampak. Ya, sebab kadang kita teliti juga komen-komen dia orang, kita tengok. Ada yang dia macam tahu kan? So at least bila Dr. Fee tahu, dia boleh decide lah nak biar ke, nak buang ke kan. Tapi as long benda tu tak mengganggu, tak muncul, tak ada cakap apa-apa kat kita, apa semua, kita buat tak tahu je lah kot kan. So Fee tak ada dah rasa macam kepentingan sangat untuk buang ke apa. Tapi macam saya pernah lah dengar macam ustaz-ustaz cakap, kadang-kadang benda-benda ni keturunan-keturunan kita ni daripada datuk nenek moyang kita yang kita tak tahu kan. Diorang macam ada tu sekadar macam nak tengok kita ke, ataupun kalau ada benda-benda tak baik nak datang, dia tepis dulu ke, ataupun dia akan contohlah, ini tak tahu saya pun tak tahu, saya dengar orang cakap contoh kalau kita pergi tempat tu nanti kita akan berdepan dengan satu situasi yang berbahaya, so dia akan macam okey elaklah tak jadilah pergi situ, dia tepis siap-siap sibuk ada benda lain. Mungkin juga benda baik untuk kita yang kita tak tahu kan. Ini ke yang orang kata leluhur? Tak tahu. Leluhur tu macam mana pula? Leluhur ni benda-benda macam keturunan-keturunan dia ada saka, ada kalau saka ni pula dia minta makan, dia akan menyerupai ataupun dia akan tunjuk diri dia. Kita akan macam benda-benda tak baik lah. Kalau saya tak dengar lah saka-saka ni benda-benda gitu kan Mak. Saka ni dia diwarisi. Betul. Yang benda mencari tuan yang seakan-akan macam kalau macam tu. Kalau saka ni kan memang dah dibentuk kan macam tu dia kan. akan mengganggu lah. Jadi macam Dr. Fee tak ada tu, macam saya cakap mungkin leluhur kan. Maybe Pak tak tahu lah leluhur. Ada wujud lah benda ni. Ada. Mungkin ada kot daripada penonton yang tahu, dia komen ke apa ke, ataupun doktor boleh cari orang yang lebih arif pasal leluhur. Dia ada leluhur, ada saka, ada yang tiba-tiba kena. Contoh pergi bilik hotel tak bagi salam, tak baca ayat kursi, tak ada apa-apa, kita pergi tidur. Pak orang pernah kena tu dulu. Orang senang cerita. Itulah tu pergi hotel tu tak ada biasa salam pun. Orang pernah kena kat Jakarta. Pi memang letih sangat kan. Kita flight pagi pukul 6, pukul 3, pukul 4 dah kena dekat airport. So tak cukup tidur lah. Fly sampai tak boleh check in pula. So berlepak asal apa semua. Dapat bilik, buka pintu, terjun nanti katil. Tak basuh kaki. Lain kali doktor ni kena kaki tak boleh jalan, memang bengkak kaki ni, tak boleh nak berjalan. Lain kali nasib baiklah ada kawan kat Indonesia tu, dia bawa pi
dekat seorang ni, bukan orang tumai dalam bilik. Ayat dia dalam bahasa Indonesia ni ada macam asam, asam, urat asam macam tu lah. Tapi dia kata, dia tanya, masuk tadi baca bismillah dak, baca ayat kursi ke dak, apa semua. Dak lah, kita memang mengantuk daripada pukul 3-4 pagi nak tunggu pukul 2-3 petang tu pula esok tu. Memang saya tidur tu. Dia kata janganlah macam tu. Masih Pak Ngah tak ada penjaga lah. Tak ada. Dia tak dorong ke Pak Ngah untuk baca doa dulu. Dia macam terus tidur. Berbadan lah hidup. So tak ada mana pun. Kesian. Tapi Pak Ngah kena asam apa? Asam urat. Asam urat. Asam urat. Tak Pokoknya pasal kena. ayat dia asam urat. Tak boleh jalan doktor, bukan gout. Saya tak ada gout. Tapi tak boleh jalan. Nanti kau bertikai tiba-tiba Takkan. Lepas tu dia baik macam tu je lah. Lepas dia urut tu, dia baca apa atau apa semua, esok boleh main golf. Baik dia. Tu lah cerita dia. Baik. Itu cerita hari ni. Sedap tak sedap? Kan dekat 2 jam. Sejam setengah. Sejam 45. Kau ni ada cerita ke kan sampai sejam setengah ni? Tak sampai sejam setengah juga Ya. Kod Datuk ada nak share apa lagi? Tak ada dah kot. Tak ada. Jadi di kesempatan ni doktor, kalau sebab kami selalu akan minta sikit pesanan ataupun apa-apalah, not necessary kepada misteri ataupun buatlah ada apa-apa yang doktor nak share dengan penonton sebagai wanita bangkit ke apa ke. Tahu. Okey, saya selalu dengar macam orang-orang yang macam contoh dekat klinik kan, kita nak buat braces, kita nak buat apa akan scan dulu kan. Macam doktor tak ada pengalaman macam scan apa tiba-tiba ada dekat muka dia ni, gigi dia ni tiba-tiba macam ada jarum. Yang tu ada cerita. Ada. Tapi ni kat Sarawak. Okey. Kat Sarawak. Okey, lepas tu Orang Sarawak ke doktor pergi Sarawak? Pergi Sarawak. Pi. Pi. Masa tu tapi saya tak ambil kes ni lah. Doktor lain. Dia kata dia nak cabut gigi. Gigi dah goyang, dah rosak. Memang senang lah. Kes ni senang nak cabut kalau Kira pakai jari cabut lah tu. Boleh. Memang kita berbius cabut. Ni kira orang kata simple case lah. Kan? Kita pun dia pun nak cabut gigi ni. Apa semua kita dah ready, dah bius dah apa, ambil forceps nak cabut. Tak boleh cabut. Try tak boleh cabut. Cuba orang lain pula cuba tak boleh cabut. Orang ni pun cuba tak boleh cabut. Dah pelik. Gigi dah goyang, gigi dah memang boleh cabut. Tapi tak cabut-cabut. Lepas tu dia fikir, Cik ada apa-apa ke dekat badan ataupun ada macam orang kata apa panggil lah? Macam bukan susuk, dia macam amalan. Kau amalan-amalan yang membuatkan tak boleh cabut gigi. Kan? So mama tak boleh cabut. Lepas tu dia kata, wah dah. Sat buka cincin. Dia pun buka cincin. Dan dia buka cincin, lepas buka cincin tu cabut senang. Tanda juga. Tapi belah sana, belah Sabah Sarawak macam tu. Sabah kan Sarawak. Sarawak. Memang ingat Sarawak. Memang nak cabut gigi dia tak boleh. Sampai dah. Lepas tu dia pun tak adalah nak fikir buka cincin kan. Siap-siap kan. Susah payah kita nak kena tanya juga dulu kena tanya suka dulu. gantungkan diri sendiri. Kan macam bukanlah siap-siap. Dia tanya, cik ada amalan ke? Cik ada apa-apa kan simpan apa-apa ke? Buka cincin. Nasib pula kan boleh tanya kan. Kadang-kadang kita sebagai orang profesional nak tanya macam mana. Kan kalau buatnya orang tu memang tak nak bagi tahu. Sampai sudah aku tak cabut gigi. Kata mulalah kata doktor ni tak bagus. Padahal dia pakai-pakai kan. Padahal dia yang ada memakai. Okey, satu soalan dari seorang orang yang penakut dengan doktor gigi. Kalaulah saya nak pergi mungkin ada yang hampa pun orang yang sama juga. Katalah kita nak pergi cabut gigi, macam contoh berlubang. So adakah doktor akan cabut terus ataupun doktor contoh kita tengah waktu tu tengah darah tinggi ke apa tak boleh? Apa pantang larang ya? Itulah ada masalah. Adakah ada masalah sakit jantung?
darah tinggi, kencing manis, kita akan tanya. Ataupun ambil ubat cair darah. Selalunya masalah jantung kan ambil ubat cair darah. Ada orang makan ubat cair darah, kena teruskan lah. Untuk cabut gigi kena makan ubat cair darah. Tak boleh stop ubat cair darah. Ramai dulu pada dulu kalau nak cabut gigi kita kena stop ubat cair darah. Tapi sekarang kena makan, continue makan macam biasa, ubat cair darah, ubat darah tinggi. Tapi ada juga kadang-kadang certain orang kan, dia memang tak ada masalah darah tinggi pun, tapi jumpa doktor gigi dah darah tinggi. Takut. Dia takut. Yang tu gementar. Usually kita akan advise untuk datang pagi. Jangan datang dah malam-malam. Ataupun datang dengan hati yang tenang. Makan dulu kan. Ya, kadang kita susah nak cabut bukan apa pun. Dia yang nervous. Bila dia nervous, kita pun sebagai doktor nervous kan. Kita nak cabut dia. Mau tak nervous doktor kalau dah macam ni, muka doktor kat sini. Kita pula buka ke kuda kan. Dah ready, kau sabar jap kan. Doktor GP yang lain jauh. Doktor ni macam gini dengan. Doktor mana tu dekat sangat tu? Aku nak tahu doktor mana dekat sangat, tak pernah cabut gigi dekat begitu. Itu bukan takut, tu berdebor. Itu berdebor. Itu debor. Okey, abaikan. Kena asing tu perasaan tu. Ini bukan aib sendiri. Bukan, kadang-kadang pernah pergi tu. Kita tu dia pakai yang tu buka. Yalah. Lepas tu dia suruh tengok atas. Lepas tu muka dia kat sini dengan Kenapa pisau. panggil tak tutup mata? Tak boleh tutup mata. tak Kita boleh. cabut gigi tak boleh tutup mata. boleh. Sebab kita tak perasan kalau pengsan. Kita tak sedar. Dia lebih baik buka mata. I see. Maknanya kita sedar dalam keadaan yang kita sedar. Doktor tu sama dia pakai tu. Cuba dia buka. Dia buka tu macam taklah takut sangat. Ini Dia antara dua lah Mak Ngah. Kalau buka-buka menakutkan pun bahaya. Buka-buka menakutkan lagi bahaya. Biar je lah dia tutup. baik tuan-tuan dan puan-puan. Ni celoteh sikit sebanyak dengan Dr. Fee pada malam ni. Doktor on behalf Datuk dan semua kru, kalau ada terlebih-terlebih. kami minta maaf lah terkurang. melawak Saya kelebihan. pun tak tahu lah benda saya cerita ni ada yang kedekat ke, ada yang ketut ke kan. Nanti kita tengok balik lah. Kan. Tapi terima kasih sebab menjemput Fi dekat sini. And then macam Fi pun tak tersangka Allah hadirkan Fi dekat sini untuk cerita benda-benda macam ni. Betul. Sebagai pengajaran lah. Kalau yang baik tu semua ambil lah sebagai pengajaran. Tapi yang kami duk melawak ke apa tu abaikan. Jadi dengan kata-kata itu tu Okay, so you guys jangan lupa untuk teruskan tekan butang subscribe tu, butang loceng supaya tahu waktu bila kita bersiaran Pak Ngah. Okay, follow dan juga komen banyak-banyak kat bawah ni pengalaman-pengalaman, dan jangan juga lupa untuk komen kat bawah ni sekiranya anda nampak ada siapa di belakang Dr. Fee. Takut aku nak tengok komen. Tapi serius. Memang serius. Ramai penonton-penonton kita yang boleh nampak. Jadi itu dia Pak Ngah. Ya. Ini di sebalik tapi- misteri. Okay, ada lagi. Daripada awal cerita sampai cerita Fi rasa Fi wangi ni. Wangi Ya, tak hilang bau. Kan? Tahan kan? Betul lah. Jangan Kan? lupa cuba. Bagus. Best lah, serius. Baik. So jangan lupa juga untuk dapatkan. Mungkin ada link di bawah. Dia jual kan? Sedap Suka yang bau kek tu. Bau Bau kek kek. tu. Nombor Ataupun 40. Di Alha Alpha official Betul. TikTok. Dia kita memang live 24 jam Pak Ngah bulan puasa ni. Love lah. Jangan lupa dapatkan. Mak Okay? Jadi ini dia Pak Ngah di sebalik misteri Ia menjelma bila diseru.